对，我就是说，你朋友跟你借钱，你要借他没有关系，要签名，不是签名，你就说，我这个钱借你，你没有还，可以，哦，你要存着这个心，人家没有还你，你就是怎么讲说，我这个钱借了你。我心里有打算，你没有还我，如果你有一天没有钱给我还我，没有关系，没有关系，没有关系，因为这个是你多余的钱，你自己要这样想。虽然说是我这笔钱要借你，就是我是多余的，我没有用到的，你有准备。要准备哦。有还也好，没有还也好，嘿，你要这样想。Panasnya Masya Allah. Kita nyabrang ya. Panasnya luar biasa. Kita melihat suasana. Sepi. Nah, hari ini sepi ya. Kita ada Deyong. Kita melewati Baku Lutri, McDonald's. Panas sih.是买了没？还没买啊？人家来这客人这么多的啊？他一个人还没有人。哦，没有帮忙。那个阿姨没有来啊？是不是那个阿姨没有来啊？对，阿姨她女儿去开刀啊。哦。那ini 防护买那个薏米面回去烧啦。大家要买这个。对。这个顺便的，要放冰箱哦。11点10分钟。放冰箱哦。我等一下，你正好。冬瓜很像西瓜。不会。我那个高丽菜就是那边买的。买了没？有了。有买在那边。买竹笋那个阿嬷。有买。对面那个有机。跟他买了。我想起来，我跟他买的那么好吃，一半140。Seperti ini ya. Tomato. Rani ya. Rani seperti ini. Brokoli. Daunnya labu siam. Semua sayuran ono ya. Aku ada di sana. Ini asparagus ya, cantik banget. Sampai ini belanjaannya nyonya ku haus.我们要哪里去哪里拿水果？阿姨那个，然后贵的苹果有没有卖了？有，在哪里？在他那边。眼睛戴眼镜那个。行。不是在你先开始了，这个阿姨呀。哦，阿姨，我们买叽叽喳喳那个，因为太太没有跟他买那个，太太跟他买。跟她老公买。比较开心，他比较喜欢这样。它好不好吃这样啊？太太买纽西兰一定好吃，太太。对呀。纽西兰的苹果是第一名。现在有苹果软那个有人不喜欢。砍洋葱一大堆，砍20块了。Ini ya. Ini sayuran hari ini keren banget. Seperti ini. Buah ceri. 已经90块哦，这么便宜。很贵啦。哎呀，这么便宜。你要讲很便宜。那大家说不能说贵。Markisa. Yorosiwan tienda. Nah, ini belanja ya. Belanja dek langganan nih nyonya. Sebelah sini ada nasi ketan. Ini enak banget teman-teman, rekomendasi ya. Silahkan membeli. Nggak antri ya.
ada mangga dan lain-lain. Teret 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 teret. Nah, di sini anak dogi ya. Dogi ini diajak jalan-jalan. Nah. Beautiful, beautiful. Tak ada limu. 好讲呢，进来剩大一点出来了。回家，我好怕人家开车这样子。你讲话，哎，注意来，三个滚。买这个而已啊？对呀、你要买2个就好了啊。你说的要买少一点啊。但现在巴拉贵的的。有按摩啊？我今天2点按摩，我现在要跟杨子龙出去，不能来了。哪来呀？太少吼，我下晡要出去，我这无法多少人呢。我下晡要爱出去。 Nyonya aku bilang ya kalau hari ini nggak bisa pijat karena ada urusan. Pijetin nyonya ya, nyonya biasanya ambil yang paling bawah itu. Tinggal menyesuaikan waktunya. Siasin ah. 有巴拉好便宜了。那我们有可能好吃。 我不知道. Yuk, ama yuk lain. Kita melihat pasar sebelah sini. Kali saya mai lah, mai lah. Mai lah, halo. Piao lang, oh. Tara. Di situ ada lychee, nak buah-buahan. Ada di sana. Nah, kita mengintip ya. Di sini buahnya ada macam-macam bersama apple, buah kiwi dan apple. Masya Allah cantik banget. Nali deh. Nah, ini direnovasi ya. Di sini banyak toko-toko yang direnov. Nah, aku ada di depanku. 要去哪里？我拿钱去东方。你先回去。啊。要看？没有。好的。拜拜。Nah, kita pulang. Nanging apa walesanmu ning aku, kowe luwih milih ndeke, kowe ninggal aku, ninggal tatu kurang apa, lehku mertahanke kowe malah ngeboti liyane jreng. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu, semangat. Nah, ini ceritanya saya pulang dari pasar teman-teman. Nyonyaku nanti mau ke rumah Pak pengacara seperti itu, saya kurang paham. Jadi nyonyaku mau nganterin buah apple sama ada sesuatu hal seperti itu. Bertemu membawa bingkisan New Zealand punya apple. Kemarin itu kan beli apel yang kayak gini loh, satu tabung seperti ini. Di Indonesia juga ada teman-teman. Terus itu katanya apelnya emang enak katanya. Sama membeli sedikit telur dan macam-macam. Nyonya aku bilang itu cuma membeli apple, pulangnya ya membelinya ya neko-neko. Hari ini Taiwan cuacanya panas teman-teman, panas banget. Ya mendung ya panas. Hari ini tuh kisaran 36-37 derajat. Di Indonesia itu suhunya berapa teman-teman sekarang? Kalau di Taiwan itu memang sekarang lagi musim panas. Terus buah yang paling buahnya di Taiwan sekarang itu dari buah semangka, terus buah
bukan apple ya. Apple juga banyak sih. Buah mangga sama buah ceri banyak banget teman-teman. Nah, ada beli jagung juga. Ini aku pinter masak, beli tokan. Sekarang harga jambu kristal teman-teman, jambu biji kristal ini kualitas yang super banget. Per 600 gram itu 90 NT, Rp45.000. Ini yang kualitas super teman-teman. Mahal pokoknya. Nyonya aku itu kaget aku. Di klakson itu. Oh ya, tunggu sebentar, Pak. Mau diajak itu teman-teman, diajak pergi makan siang bersama Pak Ijo. Nah, ini mbokku mau beli gobes. Kemarin itu kita kan ngoseng gobes ya. Gobesnya kata anak laki-lakinya enak banget, jadi nyonyaku beli lagi. Terus membeli asparagus dan macam-macam. Kok iso-isone tuku timun neh ya. Labu. Tidak heran dan tidak diragukan lagi ketika emak-emak pamit ke pasar, katanya mau membeli buah apel untuk dikirim ke Pak Pengacara. Ternyata yo merembetnya sebegini banyaknya teman-teman. Katanya mau cuman apel sama wortel. Padahal di kulkas yo masih banyak, tapi ya. Nah, ini okra teman-teman. Okra itu ada dua macam ya, yang warnanya seperti ini sama yang warna hijau. Okra itu bagus banget untuk kesehatan teman-teman, untuk kestabilan gula darah juga bagus, untuk metabolisme juga bagus. Semua sayuran real food, sayuran hijau itu bagus untuk kesehatan manusia ya. Nah, seperti ini. Ya apa jenenge labu tayo. Nah, ini namanya bacilai teman-teman. Bacila, ikan laut segar punya. Ini masukin freezer ya. Nah. Tayo. Daging-daging kayak gini tuh harus segera masuk freezer ya. Ini daging non halal teman-teman. Nah, ini tahu ungkep tahu tokan teman-teman. Ini vegetarian punya. Jadi ini pedas, ada pedasnya, ada cabai, kelihatan biji-bijinya. Nyonyaku yang baik hati dan tidak sombong ya. Aku dibeliin timun lagi, kon lalap timun bendino. Nah, ini namanya swanla teman-teman. Swanla itu godong bawang putih ya, tak ya. Ini dimasukin kulkas. Ditekuk aja. Ono suelien. Ini sayur mimi kesukaan. Nah, ini apel New Zealand teman-teman. Rocket ini aku pernah lihat di Indonesia itu ada teman-teman. Bahkan ini juga terkenal di TikTok ya. Jadi apel ini harganya 200 NT ya teman-teman. 200 NT itu Rp100.000 dapat 4 apel. Kalau di Indonesia berapa harganya saya juga enggak tahu. Nah, kalau di Taiwan ini segini harganya. Buku beli 2 ya. Ini mau dianterin ke orangnya. Nah, 4 apple. Beratnya segini. Goodness. Nah, ini buah itu nyonyaku pernah ngerasain sering untuk sembahyangan kayak gitu teman-teman. Cucu nyonyaku tuh bilang enak banget. Rasanya tuh crunchy, grek-grek, bukan yang empuk punya. Terus rasanya tuh asem sama manis teman-teman. Di kulkas juga masih ada. Kemarin aku juga makan. Ini mau diantar ke orang. Mau diantar ke Pak Pengacara ya sekali lagi ya. Nah, jadi bawanya ya wis kayak gini aja 2. Masuk kulkas. Kata nyonya itu buah apple yang New Zealand punya itu kayak yang tingkatannya tuh memang enak banget teman-teman. Harganya memang sedikit mahal tapi enak banget. Daripada kita beli murah, rasanya cuman manis tok terus empuk itu mereka kurang suka. Nah, ini anggur teman-teman, kesukaannya Titi. Jadi nyonyaku tuh sayang cucu. Nah, anggur Jepang punya, katanya buh ngerti ya kan. Nah, ini telur ayam kampung ya teman-teman, harganya mahal. Satunya itu 20 NT, Rp10.000 satu telur ayam kampung. Kalau di kampung harganya berapa? Saya enggak tahu ya, mahal teman-teman di sini. Sini tuh apa-apa larang. Ini anggur kesukaannya Titi. Nah, ini gobesnya enak banget ya, makanya nyonyaku beli lagi. Enak banget teman-teman. Manis, crunchy, enak. Pokoknya endulita mendunia. Nah, jambu kristal di Taiwan tuh mahal ya. Ini yang kualitas super.
per 600 gramnya itu 90 NT, 45.000 rupiah. Nah ini tuku meneh lombok hijau, nah, 2 bungkus. Di sini ada wortel ya, 3 biji teman-teman, sama lombok hijau. Memang nyonya aku tuh suka ugal-ugalan kalau belanja. Nah, papaya ya. Nah, kita ngerebus jagung itu kisaran 15 menitan, teman-teman. 8 sampai 15 menit. Ini aku ambil 10 menit ya. Ngelihat jagungnya dulu. Nyonya aku suka makan karbo dari jagung ya. Jagung godok kayak gini sehat. Healthy people itu makannya real food teman-teman, bukan roti, bukan keripik, bukan kerupuk kayak gitu, bukan, tapi real food, makanan yang tumbuh dari bumi, sinari matahari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan untuk kita. Nah aku tambahin garamnya di sini aja daripada kotor semua. Nah ya nggak bakal kasinan. Setelah ini matiin, dipindahkan ke tempat lainnya. Direndam dulu ya nggak apa-apa, matiin ya apa-apa. Ini jagung godok ya, yang kulitnya wis rawak-rawek, dibukain sama nyonya, paling dilihat muda apa enggaknya. Thai feel. 不会啦，我要擦酸啊。我今天有买了酸辣回来，哦，要炒酸辣。换口味。他们说不要吃这个，不吃饭。哦，要减肥大家。对。要漂亮漂亮。那你也刚好1碗给他们了，每个人1碗，好填好1碗，倒在塑料袋。嗯。也可以啊，我的意思放塑胶，不用放口啊，等一下放口啊。你就用这个。对。填1碗。1碗。哎，1碗放1个。哦，不要，不要放一起。不要。他们两个不讲话的。不讲话。个人吃。为什么不讲话？他们从以前就这样了。哦。给他们吃就好了，也不用太多了。那这个为什么全部给它打开不漂亮这样？不漂亮啊，我生气了。我现在生气。这个全部多少钱？150啊。也便宜啊。便宜，你吃看看，变成这个样子。对呀，这个太年轻了。应该是在那边看。在那边注意一下看。挑了。挑了剩下这6个了。6个也送给太太。肉有，但是太小。对了。时间还没到。对了。看。好了，没有跟他讲了，我没有煮的才看到。没有时间跟他讲。 Pitan. Nah ini aku dibeliin minuman sama Mbak Bro ya. Harganya 65 NT. Aku nggak tahu minuman apa ini. Belinya di pasar malam. Kayaknya gelasnya baru ya teman-teman. Bagus banget. Nah seperti ini. Aku mau tawarin nyonya. 这个是对面送给我了，太太，不是我买。 저녁 때 얘기할게. 我要分给太太。 나쁜 일 아니니까 걱정 접어두세요, 엄마. 돈 얘기에 집 나간다. 我要倒在这里，要不？好喝，这个也不是珍珠奶茶，鲜奶。因为热爱，所以专注的特质，其实我在哎，好吃不呀？这个都清干了，鲜炒鲜奶。创作的热爱，其实它像是鲜炒对身体好。 让各种想法可以开花。在乐华夜市那边买，这个什么牌子？是有丰富想象力的人，写什么？一定可以做出丰富人心的。什么牌子？所以最后胖妞，胖牛，牛的胖，牛，胖妞，牛是牛肉的牛。这个好像是麦芽威士忌。 胖胖的那个小 집 娃娃， 나간다는 얘기 빼고 다 들어주고. 不是牛肉的牛，不是。
有鲜奶了，鲜超鲜奶，我打开来。汤是太大。 선배 보내셨어요? 如果你要借钱帮朋友，你就我要没有借，他借我，我不要借别人的钱，他借我的钱。对，我就是说，你朋友跟你借钱， 이번엔 회장님이 직접 你 해주셨어요. 要借他没有关系，要签名。不是签名。 이혼한 처가 하나 니 깔끔하게 째서 처리도 못하고 휘둘려 다닐 我 거라서 这个钱 그 여자를 힘든 겁니다. 借你， 나머지는 你 회장님하고 얘기. 没有还，可以 확실히 정리해요. 哦，你要存着这个心， 동일형한테 人家没有还你， 불똥 튀게 만들지 你 마. 才你就是怎么讲说，我这个钱借了你， 다른 我 뜻은 心里有打算，你没有还我， 내 잘못으로 如果你有一天没有钱给我还 너무 我 오랜 ， 시간 힘들게 했어요. 没有关 이제야 系， 웃기도 하고 没有关系，没有关系，因为 내가 这个 봤던 是你 모습으로 돌아왔는데 多余的钱， 다시 그 여자를 힘들게 하는 게 你自己是要这样想。虽然说是我这笔钱要借你，就是我是多余的 내가 용서 哦，我没有用到的哦。你那我的意思要帮忙哦。如对呀果你有钱，你要给我回来哦。不是你要帮忙，你就是要想清楚。那如果很多，如果差不多20000块，那有可能我要帮忙。当然啦、你几千块，如果然后我跟你借几千块，你就要心里有准备。哦要有还准备哎哦有还也好，没有还也没有还也好，嘿，你要这样想，那个是有钱的人的决定了。如果我不是，不是这个样子。我们要准备。如果你没有回来也没有关系。对，有的人比我们没有钱的很多，那但是一样的上班呢，我们一他样。上班啊，可能是他 무슨 일이야? 你要看他，他比我有钱呢。哎呀，啊，比你有钱就不会向你借钱了。 들어와. 那本来我也不知道，有人的时候还没薪水。这样不好。不好，我感觉到也不好。最好也不要借，也不要你不要借我，我也不要借你，对呀是最好的事情。因为最后我们对人家好，人家对我们也吵架，是这样哦，对，很痛苦了，是吧？老 그만큼 好了， 원인이었나? 一点点而已，还没。不要试看看，试看看， 센터장자리에 있었던 건 好不好？ 다른 매력이 好吃啊 있었던 게 아니라 ！这个有鲜奶、鲜烧、半糖，又是太甜，没有了，太太不吃甜的。 그래서 말씀드리는 겁니다. 好吃吗？要不要多一点？真的吗？ 외할아버지는 它的仙 거짓말을 草是甜的， 真的哦？真的吗？我也吃啊。 없는 얘기도 만드는 분이니 它的仙草是甜 돌려놓는 的。 건 더 쉬우시겠죠. 믿고 太 가겠습니다. 太去市场买的仙草是没有甜的，再加糖啦，没有了仙草。现在有甜仙草的，再再尝看看。哎，我有在尝了，你看，这，但是它的鲜就很好吃，对不对？ 혹시 자네가 얘기했나? 무슨 말씀이신지 这个我没有买了，对面那个给我买。 아니지. 자네가 얘기할 이유가 없지. 试看看在这的一米， 서지건 不 그녀 尝这个好不好？啊？那个我咬过了。没有关系。来，这个我找老板， 너무 오냐오냐 있어. 那不好吃。 두 사람 看起来是这个时间还没到，他拔掉，他乱来了。她老公把的， 5년 전 不好吃。这个如果哈长大了就好吃。对啊， 잡고 没有甜， 편견쳐 두지만 为什么太太有甜？哦，我吃这个。我们吃这个， 그 심한 놈. 你看这个甜多甜。没有糯米的味道。 실수요. 应该拿东西看一下，对呀、看一下。 혜연아. 안 그래도 나 在这里辣椒也跟他买， 언니 为什么？ 서지원 씨 만나는 거 아니었어? 为什么天天买辣椒？我喜欢吃， 무슨 일인데? 그 인간 결혼한대. HS 그룹 사이로 다시 你就 들어간다고. 炒哈，超多干。 어떤 거야? 豆干也可以。
切细细的，而且炒豆干也很好。也不要今天哦。还要香子吗？不要了。不好吃ini。那怎么办呢？没有关系，要给姐姐吃啊。等一下她一定都不好吃。真的这么好？她老公喝酒。哪里的老公？这个老公。哇，等一下她讲话了。哎，她男朋友。没有东西了。本来他没有什么东西了。素的还是猪肉？猪肉的，他那素的。素的真的素。很好哎，我买大的。这个一包多少钱？100块。100万？100块啊。好便宜了。哎，他我生意很好哎。路也很辛苦。我完了，汽车卖完了。我哪一个？是在哪先呢？你拿。它的鲜甜都好吃。哦，好吃。 사실은 어. 기사 보고 也便宜啊，吃。我们不用以心前我就跟他买 지금까지 당신 小包的，今天看人家买那么多，一个人买5包。哦，好可怕。哎呀，我说我1包就好了。我台湾也很喜欢哦。 哎呀，他也用姜下去卤，对啊是不是？我们也用姜哦，这个姜，辣椒一大堆了。看，不要，它没有放酸的辣椒，它摸一摸，还有甜，好吃哦。对不对？有甜有咸，味精的味道都有。它差不多10点就没有了。 중요한 건 早上10点都吃完，卖完。哎，然后现在在几点去市我场？今天很早啊，9点多就去了。没有我9点半就去了，先去他那边来买哎， 10만 좋다면 所以才会买到那个玉米啊。 네가 뭐라고 他就在玉米那个附近啊。然后刚才在起来了8点半，对呀、为什么8点半到9市场？点半出啊。哦。卖竹笋的也卖完了。 帅哥那个，哎，我要去买它那个竹笋来撒来凉拌也好。这么喜欢，这么喜欢。我喜欢。吃都没有了啦。 Nah ini bunga dari Cici ya. Beli teman-teman dari kantor.